Beberapa kaedah peningkatan perkhidmatan juga disusun agar rondaan di perairan lebih proaktif. Ia terbahagi kepada dua lapisan iaitu inner cordon dan outer cordon dengan jarak 5 hingga 12 batu nautika dari pantai. Perintah berkurung ini telah pun berlanjutan daripada dulu sehinggalah sekarang, dan ada usaha-usaha kita untuk mengkaji ataupun menjenamakan semula. Mungkin kita akan jenamakan dia sebagai kawasan pergerakan terhad. Sebab nama perintah berkurung ini begitu menakutkan kepada orang-orang di luar negara. Iaitu bila perintah berkurung bermakna keadaan tidak selamat. Itu persepsi mereka. Dan seterusnya kita dapat membangunkan kawasan ini bersama-sama dengan kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Bapa kena bom, itu antara ungkapan anak sulung Allahyarham Inspektor Zulkifli Mamat, Muhammad Akmal. Bagi kanak-kanak kecil berusia 4 tahun, Muhammad Akmal pastinya tidak mengerti apa yang menimpa bapanya di perbatasan. Ibu aku tak sihat. Ya. Siapa bilang? Opa. Ya. Opa bilang apa kat adik? Cakap ibu aku tak sihat. Ya. Ha. Bapa kat mana? Kat rumah tu. Bapa? Bapa tinggal dalam kubur. Siapa bilang? Kena bom. Itu antara ungkapan anak Allahyarham Inspektor Zulkifli ketika ditemui di rumah keluarga angkatnya di Taman Seri Putra dekat Tanjung Rambutan sebentar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, bersyukur kepada Allah dengan rahmatnya. Urusan harian saya dipermudahkan dan berjalan lancar dan diberi kesihatan yang baik walaupun kadang-kadang pening. Tapi masih mampu menjaga anak-anak arwah. Sebelum ini mereka jauh dari makcik. Sekarang mereka duduk sebelah, boleh makcik dan pakcik tengokkan. Lagipun arwah ada pesan kalau dia tak ada, tolong jaga anak-anak dia sewaktu dia pulang ke kampung pada hari terakhir dia 15 hari bulan. Sehari arwah tak ada. Lepas Jumaat tu saya bawa mak terus ke rumah arwah di Ipoh, terus ke rumah arwah di Ipoh sampai malam tu. Cumanya bila elok sampai tu seolah terngiang di telinga. Abang Jam tolong jaga anak-anak. Yang tu saya perasan terngiang-ngiang di telinga saya. Kalau cakap saya nak keluar air mata. Orang dia ni baik sangat. Dia berbudi bahasa, orang dia jenis jujur, apa dari segi kerja sanggup berkorban apa saja. Kalau dia banyak membantu dari masa dia balik kampung. Kalau dia balik tu makcik duk meniaga, dia banyak dia balik tolong. Tapi bila dia tak ada, kami kesunyian duduk kami. Macam happy tu sebagai macam kami tak ada lah nak cari ganti dah, tak ada. Sunyi duduk kami sunyi. Taman Ira Perlis. Perniagaan yang diusahakan sejak 18 tahun lalu ini sering dikunjungi Allahyarham Inspektor Zulkifli Mamat untuk membantu meringankan beban ibu mentuanya. Berita pemergian Inspektor Zulkifli Mamat adalah ujian terpilu dalam hidup Nur Aziah Nur. Dia yang ketika itu hamil 1 bulan tidak pernah terfikir mampu untuk bangkit semula. Jika bahan ini bermanfaat kepada anda, subscribe, likes dan share.